tengok cikgu tengok cikgu Ini air kawin tau. Dah jernih kan atau masih ada warna cikgu? Ada warna lagi kan? Okey. Mari kita tengok air yang kita baru pasang. Air hidrogen kita. Betul ke ada hidrogen tidak kan? Masya Allah cikgu. Luar biasa. Mantap. Inilah terus kacau sikit je. Lepas tu contoh kita makan lagi racun, makan lagi semua sedap-sedap semua racun dan kita bebas. Kita letak lagi 2, 3 sikit. Kan? Confirm lah dia kan? Lagi kuning kan? Betul tak? Betul tak long? Ini kita letak lagi 3. Kan? 1, 2, 3. Kan? Lepas tu tengok. Mesti jernih. Lepas tu minumlah macam-macam dekat luar kan cikgu kan? Makanlah macam-macam kan? Balik bilas balik. Masya Allah. Minumlah sebanyak mana. Paling kurang 1 hari mesti 1,5 liter ataupun 6 gelas. Baru kita boleh cuci balik. Buang racun.